Okay, Assalamualaikum. Nama Kak Intan Syafinas. Ni adalah untuk temu bual untuk kerja khusus lah, komunikasi antarabudaya. Salah satu daripada kita punya subjek untuk semester ni. So boleh kenalkan diri Puan untuk nama, umur, Okey, apa? baik. Nama saya Fitriani, umur 34, pekerjaan cleaner. Fitriani. Berasal dari mana? Indonesia. Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Budaya yang digunakan kat sana macam mana? Budaya lebih ke masyarakatan dan macam mana ya Kak? Serta mendominankan agama lah macam tu. Dominan agama lah ya. Okay, sudah berapa lama tinggal kat Malaysia? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun lah. Okay, so saya nak tanya lah bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan harian. Contoh dekat Indonesia selalunya guna bahasa Indonesia lah kan? Bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia guna bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia gunakan bahasa sini lah. Kalau sini. borak-borak dengan orang sini pun macam tu. Okay, komunikasi yang biasa digunakan dengan kawan-kawan, Bahasa Melayu. bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Malaysia. Dengan kawan-kawan Kalau dari Indonesia, dari Indonesia, kalau satu daerah dengan saya, bahasa saya lah Kak, bahasa daerah. okay, macam perbualan lah dengan bos-bos dan pegawai dekat sini kan. Bagaimana cara nak bercakap tu? Tunjuk hormat ke? Kita ucapkan salam lah dulu. Lepas tu kita Sama lah, ucapan salam. Lepas tu apa ya Kak? Okay, kalau ada orang yang mengatakan pendapat secara terbuka, adakah Fitri selesa? Macam dia cakap terus terang, Fitri? Selesa? Lebih baik macam tu terus terang daripada di belakang-belakang kan. Ada setengah orang dia lebih tak suka orang terus terang dia kan. Okay, macam mana cara berkomunikasi dengan lebih tua atau berstatus tinggi? Sesama pekerja. Macam dengan orang tu lah tadi, bos tu. Hormat lah. Hormat. Okay. Di Indonesia, gaya perbualan tu, adakah dia lebih mementingkan perbualan antara individu? Contoh Fitri dengan kawan, keluarga, tak nak bermasyarakat ke lebih suka bermasyarakat? Lebih suka bermasyarakat Kak. Berkomuniti kan? Okay, dekat Indonesia budaya tentang masa, adakah katalah datang pukul berapa, awak kena datang jam 8 pagi. Adakah macam dekat Malaysia kan janji pukul 8 tapi sampai pukul 9. Kalau dekat Indonesia macam mana budaya Itulah Kak, main budaya macam itu. Jam, kalau bahasa Indonesianya jam karet, undur. Tak tepat waktu. Macam tu. Sama je. Kalau janji pukul 2, kita datang pukul 3 macam tu. Sama lah. Okay, jika ada sesuatu masalah dalam kelompok masyarakat lah di Indonesia, adakah dia membuat keputusan sendiri ataupun dia akan membuat mesyuarat? Lebih memilih bermusyawarat. Mesyuarat lah.
ada tak dekat Indonesia tu dia lebih menggunakan bahasa-bahasa kias? Contoh awak bahasa kampung lah, dia tak direct tau, bahasa-bahasa kias. singkatan. Contoh macam bahasa kias ni, Fitri, awak tak boleh buat benda ni lah. Dia tak secara terus terang, dia berkias. Tak, berkias ni macam peribahasa macam tu kak. bukan peribahasa. Dia tak secara direct cakap dengan Fitri. Tak secara langsung. Secara langsung. Kalau Ada. dekat sana ada. Dia lebih baca bahasa berkias lah. Dia secara lembut dia bagi tahu kan. Macam tu. Dia lebih pada terus terang. Dia tak ada berkias-kias lah. Tak ada. Tak ada Okay, dalam komunikasi ni kan, contoh dia gunakan, dia tak cakap tau, dia guna bahasa badan. Dia kata senyap macam tu. Ada. Kalau kat sana ada lah. Kalau nak macam orang kat sana marah anak dia macam mana? Ada sebagian dia marah depan-depan marah, ada macam Ada dia tak tahan dia sikit. guna body contact macam Ada dia tatap macam tu. Ada. Ada lah. Okay, sepanjang Fitri dekat sini, ada tak pengalaman tentang kejutan budaya orang kat sini? Dia tak faham. Budaya lah, contoh macam budaya orang Malaysia ni, budaya kerja dengan orang dekat Indonesia macam mana? Di kantor sana. Di kantor sana sama lah macam sini kak. Sama? Dia tak ada perbezaan? Tak ada. Macam budaya orang Malaysia, raya ke, perayaan ke apa ke, tak ada? Tak ada. Sama je. Sama je. Okay, lepas tu kan nak tanya tau, apakah yang perbezaan budaya antara dekat Malaysia dengan dekat sana? Ada tak? Mesti ada perbezaan tu. Perbezaan mana ya kak? Macam mana tu? Macam kat sana macam mana dia punya perkahwinan ke, cara dia kenduri macam mana. Kalau kat sini raya macam mana? Fitri tengok. Kalau kat sana saya jawabnya susah kak. Macam mana ya? Kat sana subuh-subuh kan dia ketuk-ketuk ke. Kalau di sana budayanya macam kalau raya kan kak, kita datang ke rumah yang lebih tua lah macam tu. Macam ayah saya lebih tua, kita datanglah ke situ, ramai-ramai kumpul dari adik-beradik. So kalau macam pagi-pagi tu macam panggil, ada tak datang daripada rumah ke rumah? Satu masyarakat kan, dia pergi rumah ni ramai-ramai. Ada, bergilir-gilir ada datang kan. Tapi harus yang lebih tua macam tu. Okay. Kita budayakan yang lebih tua kak. Kita datangi rumahnya macam tu. Okay, sepanjang Fitri dekat sini dapat tak menyesuaikan diri dengan budaya di Malaysia? Tak ada yang kekok lah. Tak ada. Okay, kalau saya tanya nak ingat apa persamaan budaya di Malaysia, apa persamaan budaya yang sama dengan Indonesia? Perayaan lah. Perayaan macam, kalau bahasa tu hampir sama lah dekat kampung saya kak. Kalau bahasa, kalau budaya ni budaya apa ni kak? Budaya tu macam harian Fitri tu lah. Budaya bekerja, rajin ke. Pekerjaan itulah saya bingung. Apa? Untuk menyesuaikan diri dekat Malaysia ni, apakah langkah yang Fitri buat masa mula-mula Fitri sampai kat Malaysia itu? Menyesuaikan diri. Kan mula datang Malaysia kan, terbawa-bawa budaya di Indonesia. Macam mana langkah Fitri menyesuaikan diri? Banyak berkawan dengan orang Malaysia lah. Ya, banyak cari kawan
orang sinilah, orang tempatan. Okey. Itu saja. Itu saja nak tanya. Ada apa-apa lagi tak nak cerita pasal budaya kat sana? Tak ada Kak. Tak ada. Sebab kat sini kita nak bezakan budaya di Malaysia dan juga budaya di Indonesia. So tak apalah. Nanti saya ucapkan terima kasih lah kerana Sama-sama, Kak. lebih meluangkan masa bersama saya untuk soalan-soalan ni. Sama-sama Kak.